Minyak naik, harga barang turut naik. Tetapi masalahnya gaji kita tak naik-naik. Apa masalahnya? Sejak kebelakangan ni, harga minyak makin lama makin naik mendadak. Dia sebabkan peperangan yang berlaku. Setuju? Jadi bila minyak naik, harga barang automatik naik. Persoalan dia hari ni, gaji kita naik ke tak naik? Ada yang saya jumpa mereka yang dah bekerja kenaikan setahun RM100, kenaikan setahun RM200. Persoalannya cukup ke tak cukup? Yes, memang tak dinafikan. Sejak daripada kita kecil dulu, harga barang tak pernah naik. Setuju tak? Kalau kita fikir balik dulu, kalau kita bawa RM50 pergi pasar malam, mak ayah kiri kanan penuh dengan plastik. Tetapi hari ni kalau pergi pasar malam sekalipun, sebelah tangannya RM50 dah penuh plastik. Dan hari ni ramai kita tengok, ramai orang salahkan kerajaan, ramai orang salahkan pihak tu, pihak ini dan sebagainya. Tetapi kebanyakan mereka ni tak sedar, mereka ni berpunca daripada diri dia sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Hari ni rakyat Malaysia wajib ada pendapatan yang kedua. Supaya apa tahu? Supaya pendapatan yang kedua ni boleh support untuk pendapatan kita yang pertama. Dan pendapatan kita yang pertama ni sebenarnya adalah untuk nak bayar kereta, rumah, makan, minum dan sebagainya. Tetapi untuk kita nak bayar kita punya kehendak, nak pergi melancong, nak beli makan yang sedap-sedap, kita kena ada pendapatan yang kedua. Orang perempuan nak pakai tudung, nak beli tudung yang bling-bling. Orang lelaki nak beli tukar sport rem yang canggih-canggih, kan? Sebenarnya jangan guna duit gaji, kena ada pendapatan yang kedua. Sebab tu hari ni pada 9 Mei saya akan berada di Hotel Emirates Johor Bahru pada hari Sabtu ni jam 1.30 petang. Di mana kat sana nanti saya akan bongkarkan pendapatan yang kedua dengan hanya menggunakan handphone saja, tapi kita boleh buat pendapatan sehari 500, sehari 700, sehari 1200. Ada yang nak belajar? Sekiranya you all nak keluar daripada belenggu masalah kewangan yang sekarang ni makin lama makin menjegut kita, boleh berjumpa dengan saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan satu jalan keluar. Macam mana ini kita nak bebas daripada kewangan. Apa yang kita lakukan pada hari ini menentukan apa yang kita akan jadi 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Sekiranya you all nak berubah 5 tahun akan datang, nak bina aset, nak tambah pendapatan, nak penuhkan simpanan, boleh jumpa dengan saya, boleh booking slot. You all kena ingat, slot dah nak habis dah. Nak booking slot sangat-sangat mudah. First step, you all follow saya dan terus tekan link yang ada di posting ini. Dalam Gen Flag ni, kita buat yang senang-senang je. Yang susah-susah, kita bagi orang lain.